cuci harta anda sekarang, biar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti tuan-tuan, puan-puan, datuk, datin, mudah kita menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, cuci duit di sini tuan-tuan. Cuci duit. Saya nak tunjuk dekat tuan-tuan dan puan-puan, datuk, datin, hari ni inilah tandas yang diguna pakai setiap minggu oleh ramai penuntut di sini, di mana kita melakukan aktiviti mingguan ibadah setiap hari Sabtu. Tandas bersaiz 3 bilik air saja, tetapi nak menampung jumlah hampir ke 40 ke 50 orang dalam satu-satu masa. Jadi tuan-tuan, puan-puan, datuk, datin, di sini saya nak buka peluang pada tuan-tuan dan datuk, datin, cuci duit gharar, duit yang tidak ada kepastian, duit yang tiada asal usulnya, boleh dicucikan di sini, dibersihkan dengan cara kita membina infrastruktur untuk kegunaan awam. Boleh juga digunakan untuk pendidikan. Jadi duit yang tidak ada asal usul, tidak ada kepastian, tuan-tuan, boleh dibersihkan. Kita Pondok Rehabil Abadah membuka peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana ingin membersihkan duit, yang mana ingin menginfakkan harta, yang ingin mendapatkan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah peluang yang kita buka kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Tengok nombor akaun tertera di bawah, QR code yang ada, ataupun hubungi pihak pengurusan Pondok Rehabil Abadah. Infak harta anda sekarang, cuci duit anda sekarang.